Contoh apa? Zat besi. Tahu tak zat besi tu biasa jumpa kat mana? Alah. Okey, betul. Basically siapa yang ada isu hemoglobin, tahu tak hemoglobin tu apa? Hemoglobin, kalau doktor kata oh hemoglobin awak rendah lah, awak kena makan ubat iron. Tak apa, siapa kalau perempuan, famous lah tengah mengandung, kena makan ubat iron buat zat besi. Okey, sebab apa? Untuk kata naikkan kadar hemoglobin tu. Okey, doktor akan check. Okey. So ubat hemoglobin tu dia dekat bahagian oksigen. So that's why bahaya. Kalau siapa yang kekurangan hemoglobin, oksigen dia akan senang drop. Senang drop, bisa nak bernafas lah, kena bantuan peralatan oksigen. So vitamin C ni salah satu yang membantu juga. Okey. Nombor 3 adalah penyembuhan luka. So penyembuhan luka tu, siapa yang ada luka terbuka, lambat nak baik luka tu, okey, kalau duduk hospital atau duduk sini, kita akan terus bagi vitamin C punya sumber lah untuk membantu dalam keringkan luka tu. So selanjutnya luka akan lambat kering, senang jatuh sakit. Okey, ini adalah fungsi bengkak dan berdarah. Maksud dia time zaman ni, time awal 2000 vitamin C dalam badan. Nombor 1, siapa yang suka kuat merokok, minum alkohol, okey. Nombor 2 adalah siapa yang kurang minum, ambil sayur dengan buah-buahan lah. Jadi yang tak makan sayur, tak makan buah, memang badan oren, mata kucing, buah longan, limau yang paling tinggi lah. Okey, sebab apa? Kalau ikutkan keperluan, sehari kita hanya perlu ambil 75mg daging halus daripada 1 gram lah sebenarnya. So sekarang kalau tuan-puan boleh makan separuh biji daripada buah-buahan ni, tuan-puan dah dapat 120mg dah. So basically dah cukup dah sebenarnya. So yang lebih tu dah akan keluar daripada kencing kita lah. So kalau siapa perasan kenapa air kencing kuning pekat, kotor kan, mungkin sebab nombor 1 minum air kurang. Nombor 2 makan ubat terlalu banyak pun jadi isu juga. Nombor 3 makan suplemen terlalu banyak. Suplemen tu apa? Yang beli kat kedai ke kat farmasi tu kan. Contoh vitamin C tablet-tablet tu. So basically dah akan overdose lah ubat tu biasanya. So daripada makanan, tuan-puan dah boleh dapat dah vitamin C yang cukup. Vitamin C lah. Okey, kalau kat sini kita ada macam sayuran-sayuran hijau macam sawi, kailan. Kita kan, dalam bahasa muda ni kita panggil ubat tambah darah. Okey, apa contoh makanan yang tuan-puan tahu yang orang kata ubat tambah darah ni? Dengan bahagian cengkerang lah. Tapi siapa ada isu gout, siapa ada isu kolesterol tinggi, siapa ada isu tekanan darah tak cantik, tiga-tiga ni kena kawal. Okey, nanti kita tengok apa contoh makanan-makanan yang ada. Dan maksudnya kalau siapa yang ada isu brain injury tu maksudnya otak dia ada cedera. Otak cedera tu mungkin sebabkan apa? Oleh stroke ke, ataupun hentakan time accident ke, dijauhkan lain, na'udzubillah yang tu. Okey, ataupun anything kan. Okey, kalau untuk doktor akan bagi juga nama dia ubat vitamin. Doktor biasanya akan cakap ubat saraf dia biasanya. So ubat saraf tu ataupun nama dia B-complex. Vitamin B complex lah, seritase kebas kaki dekat tangan. Daripada haiwan kan, organ dalaman. Okey, so orang veggie dia akan makan lebih sayur lah. Okey, selanjutnya orang yang berumur lebih pun sama je. Tapi yang saya tunjukkan ni yang paling tinggi lah. Okey, selanjutnya macam hati haiwan. Okey, liver sama lah. And then kalau siapa yang tak boleh makan ni, sebab siapa ada tinggi kolesterol, kita boleh makan ikan. Semua jenis ikan sama je. Okey, untuk tulang dia ada 3 benda yang tuan kena tahu. Vitamin D, vitamin K dengan vitamin kalsium. Ini semua untuk tulang. Sebab apa pentingnya kesihatan tulang ni? Yang tuan-puan tahu. Ini nombor 1 dia adalah berfungsi dalam membantu penyerapan kalsium. Kalsium tu kan kita makan. Tahu kan kalsium tu apa contoh makanan kalsium? Okey, dalam tu ada banyak kalsium. Jadi kita minum, okey, kita minum telan ni kan. So vitamin D ni tadi akan membantu dalam penyerapan dia. Contoh kalsium kita telan tu dah sampai perut kan. So bila perut tu usus-usus kita akan serap masuk dalam darah kita lah. Bukan sweet dish tau. Dia sakit tulang belakang. Maksudnya tulang tu kalau pergi yang buat MRI, masuk mesin scan tu boleh nampak tulang tu reput kan. So matahari pagi tu, cahaya tu kalau boleh berjemur yang betul-betul jemur lah. Okey, so dia akan directly serap masuk dalam badan kita. Okey, yang cahaya matahari tu, okey, dia akan masuk dalam bawah kulit kita, dia tembus tulang kat kulit kita lah, dia akan sampai ke tulang kita lah, dia punya penyerapan tu. Okay. So orang yang berumur lebih 60 tahun pun sebab apa? Nak tembus lemak tu jauh lebih pergerakan sampai ke tulang. So itu salah satu faktor juga lah. Tinggi ikan kembun, tinggi sardin sama lah. Bahasa kita semua ikan. Okay, ikan salmon, telur, yogurt, cendawan, vitamin K tadi tu, vitamin D. Cuma kat sini saya nak tekankan sikit, siapa yang ada isu darah cair,
Siapa yang ada isu daging, okey, kacang, cheese dengan minyak masak yang bijirin punya lah. Krem Jawa yang krem mengecut-ngecut tu, which macam tu lah. Ataupun siapa yang ada isu tukar lemak ataupun gigi cepat bila makan benda keras cepat hancur dia punya gigi tu pun jadi isu jugalah nanti. Okay, so kena adakan tinggi menopause. Okay, darah haid dah stop. Bila darah haid dah stop, dia ganggu juga tuan-puan punya hormon dalam badan dan sebagainya lah. So dekat situ tuan-puan punya kalsium tu pun akan jadi terganggu juga. So akan ada isu. Okay, bilis. Selanjutnya last sekali adalah magnesium. Magnesium ni apa pentingnya? Penting dia tuan-puan boleh nampak dekat sini. Nombor satu untuk saraf. Back to saraf juga. Siapa ada isu saraf, magnesium pun boleh jadi salah satu penyelesaian yang baik juga. Siapa ada mood problem, mood tu maksudnya hormon tak stabil lah, cepat marah. Kalau basically siapa yang ada orang yang stroke punya isu, kita akan bagi ubat magnesium yang berkaitan magnesium. Sebab isu stress, okay, otot kejang. Okay, so ni risiko kalau orang tu boleh kekurangan magnesium. Semua jenis gandum-gandum, semua daripada jenis beras, okay, ke kacang, sayuran macam bayam, peanut butter, ke kacang dan juga ikan-ikan lah. Pada awal vitamin C sampailah sekarang yang saya baru tunjuk tadi, boleh nampak kan makanan-makanan dia. So kita boleh nampak daripada nasi